Hey guys, dengar cerita dekat Malaysia orang berebut nak beli Predator lidah backer yang baru keluar hari tu. Tapi dekat Japan masih ada lagi dan masih murah dekat sini. Kalau korang nak warna lain pun ada juga. Ini warna-warna sebelum ini. But of course bila kau berada di Japan mestilah kena try Mizuno. Lagi-lagi made in Japan. Tapi yang tengah tunjuk ni elite punya version. But ada juga made in Japan, jangan risau. Kalau korang minat Nike, ini ada halamnya signature Phantom GX warna macam matahari. Memang cantik lah kan. And ada juga pilihan-pilihan Nike yang lain ikut cita rasa korang lah kan. But korang boleh juga try Puma. Ni antara warna yang baru keluar. This is Future 8 Playmaker punya colourway. Cun juga colour ni kan. And kalau korang minat dekat New Balance pun ada juga. Ini antara warna baru yang dikeluarkan. Quite bold juga colour ni. And kalau korang nak cari kasut-kasut lain, ada je Adidas, Nike, Puma, New Balance, Asics, Mizuno and juga beberapa accessories lain. Daripada first grade sampailah lowest grade. Daripada tapak FG, HG, AG, turf, futsal pun ada juga dekat sini. And korang boleh order ni sehingga 5 September. Kalau tak, kena tunggu the next trip. Ini semua daripada Japan. And memang banyak gila selection dekat sini. And of course, aku nak recommend korang try beli tali Mizuno Zero Glide Laces.